Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azli Nawawi daripada UTHM. Jadi, kali ni kita nak tunjuk cara nak guna Scopus AI pula untuk kita cek fakta daripada AI yang biasa-biasalah, Gemini ke ChatGPT kan. Jadi, kita kena compare dengan Scopus AI supaya kita punya fakta yang kita bagi untuk jawapan kita tu, orang kata fakta yang betul lah. Tak halusinasi. Okey. For example, yang video sebelum ni kita dah buat dan kita cek guna consensus dan dapatlah yang ni. Dapatlah semua yang ni kan. Consensus kita Gemini jawab dan kita minta consensus top up, dapatlah yang proper punya solution essay. Tapi bila kita ke bawah, tengok ada part yang Gemini bagi tapi tak ada apa-apa, tak ada verification. Ni. Ni kan. Okay, verification. So kita boleh guna juga consensus balik atau kita boleh juga nak try AI lagi satu. Okay, yang ni AI yang ni nama dia Scopus AI. Yang ni UTHM punya dapat free. Kalau yang ni istilahnya tak pasti. Nak guna simple je guys untuk UTHM. Okay, ni untuk UTHM. Anda pergi kepada ptta.edu.my. Ni, library punya website. Kemain cantik lagi. Okay, library punya website anda pergi. Okay. And then anda ke bawah ada satu icon nama dia article database. Klik dekat situ. Okay, klik dekat situ. So, sampailah page untuk artikel database. So, yang ni, anda ke bawah sikit, anda tengok dekat ni guys, ada Scopus. Ni, Scopus ni, anda klik dekat Explore More. Okay, Explore More. Yang ni, anda kena guna UTHM punya email. Okay, kau buat yang tu dulu. Masuk guna email dan juga SSO. Buat yang tu dulu. Okay guys. Okay, bila dah masuk, kita akan masuk ke Scopus AI. So, pastikan yang ni Scopus lah, bukan Scopus Preview. Kalau Scopus Preview, maknanya anda silap lah. Anda kena keluar, kena clearkan cache browser, cookies dan anda masuk balik. Okay, so yang kita nak guna adalah kat sini lah guys. Ni dia, Scopus AI. Okay, so we go to this one. So, ni tempat kita tanya soalan. Ni, tanya soalan. Tanya soalan. Jadi, apa soalan kita? Kita nak compare dengan fakta pada Gemini. For example, okay. Apa kata kita tanya soalan pasal ni guys? Headlight relay implementation dekat bidang otomotif. Kita nak compare. Okay. Nak compare. Atau kita nak bagi fakta yang betul. Okay. 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 Kita tanya dia. Kita kata, please. Kita minta dia, please explain. Please write an info. Info. Info ataupun essay lah, info about Ctrl V in automotive. Ni macam simple-simple lah soalan dia. Ni. Kita minta dia buat info pasal yang ni dekat bidang otomotif. Ni tak payah ni, okey. Ni otomotif. Okey, dan kita klik inilah tanda arrow ni nak start lah. Kalau anda klik deep research dia akan jadi lagi lama lah. Dia akan tengok banyak artikel. Tak apa, yang ni kita guna yang biasa je. Kita yang ni tunggu sekejap. Dia akan macam konsensus yang video hari tu. Dia akan jawab. Dia akan bagi jawapan. Lepas tu, dia akan buat citation, nampak tengah bekerja ni guys. Dia baca paper-paper apa kan. Nampak? Wah, cantik jawapan dia. Nampak jawapan dia. Okey, penerangan lah. So, yang ni, nampak dia juga akan cite paper-paper lain. Ni, paper dia cite kat sebelah ni. Ni paper dia cite nombor 1, nombor 2. Jadi, anda boleh ni kalau anda tekan show all references, keluar semua references. Yang ni kan, keluar semua. Dan kalau anda klik more, export, anda boleh export ke CSV, RIS ni masuk Mendeley. Kalau anda login Mendeley boleh masuk teruslah Mendeley untuk tesis. Power guys. Okay. So dapat soalan ni, dapat jawapan ni, kita ke bawah sikit. Dan kita tengok, kata nak masuk dekat Gemini, nak swap kat Gemini. Kita teruskan tekan dekat ni, kat ikon copy ni. Copy ni. Jadi copy. Dan anda dah copy. Okay. Jadi anda balik ke Gemini. Okay bro. Cakap bro. Aku ada info baru lah. Baru. Pasal ni. Headlight relay. Untuk kereta. Untuk otomotif. Kita bagilah kat dia. Ni. Ctrl V. Mohon update essay ni. Kita minta macam tu. Kita kata, bro, aku dah ada jumpa yang baru ni. Okay, kita ni kan sebelum ni kan.
Kita kata, bro, aku jumpa info baru, kita ambil pada ni kan. Dan kita minta dia update. Supaya jawapan yang dia bagi lebih orang kata tak halusinasi sangat lah. Okay? Kita kata mohon update essay ni. Update. Dia kena update lah, tekan. Dan kita biar, okay, masa dia buat kerja, kita cerita balik. Okay. Untuk yang Scopus AI, yang best ni, kalau kita ada soalan tambahan, kita boleh tanya ni guys. Ni tanya follow up question. Okay. Tanya dia kejap jawab lah. Dan kita punya chatting-chatting yang terdahulu, dia simpan kat sini. Jadi tak hilang lah untuk akaun korang. Ni untuk yang institusi yang langgan Scopus AI. Okay. Jadi bila dapat yang ni, bila kita balik pada Gemini, tengok balik. Okay. Gemini, okay. Dia buat, okay, dia kata apa? Wah, maklumat sangat menarik. Ambil kau. Dia kata apa? Maklumat sangat menarik, integrasi maklumat otomotif, nampak masuk canvas semua. Nampak ni baru kata teknikal punya orang jawab soalan. Kereta motosikal vintage. Kita tak boleh sekadar tampal, kita kena ada kontras, okay, ketahanan dia, kabel ketahanan, future proofing. Ini baru kata jawapan orang teknikal. Bila kita ke bawah, nampak? Dia masuk, okay, dia terus bagi juga citation. Nampak guys? Masuk. Jadi ni baru orang kata jawapan ataupun cadangan solution yang sangat teknikal yang okey untuk dibuat. Ini. Kalau kita nak lagi detail, kita boleh tanya lagi dekat Gemini untuk cerita orang kata sampai level how to. Yang tu cara dia. Tu sama juga, cara sama. Okay? Jadi inilah cara-cara yang kita boleh guna untuk jawab esei teknikal yang asalnya macam gini. Ni asal dia. Kalau kita minta ke ChatGPT boleh jawab. Tapi jawapan dia takut halusinasi. So, untuk elak halusinasi, kita boleh guna Scopus AI ataupun Consensus. Okay. Untuk student saya nak minta korang buat benda ni dan korang bagi saya version yang pertama, version ChatGPT saja. Saya nak minta korang minta ni jawapan version pertama. Ni kan. Ni jawab ni bagi yang ni version 1 dan version selepas guna AI. Yang bawah sekali. Dan anda bagi prompt yang anda guna untuk Gemini dan juga untuk Scopus atau Consensus dan anda bincangkan apa beza hasil daripada asal Gemini dengan daripada Scopus AI, dengan Scopus AI punya hasil. Compare, cerita dalam bahasa sendiri. Itu baru kita kata kritis. Kita bukan terima, kita tengok ada compare. Cerita kan. Ada markah untuk anda untuk test online tu nanti. Okay guys Okay, stay tune. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.